Hari ni kita berada dekat Symphony Hill, Cyberjaya. Kat belakang ni abang akan review satu rumah triple story terrace, yang mana yang ini type Schumann. Nanti kita akan masuk, korang akan tengoklah betapa cantiknya rumah ni. Let's go. Subscribe to my channel. Assalamualaikum. Hello geng. Bertemu kembali kita dalam YouTube channel Abang Hairul Your Dream Prop. Terima kasih pada semua yang dah subscribe dan tonton video abang yang sebelum-sebelum ni. Mana yang belum subscribe, sila tekan button loceng untuk korang subscribe abang. Okey, hari ni kita berada dekat Symphony Hill, Cyberjaya. Kat belakang ni abang akan review satu rumah triple story terrace, yang mana yang ini type Schumann. Okey, rumah ni adalah freehold bumi lot dan dia adalah kediaman serata. Okey, rumah ni dia punya keluasan adalah 22 kaki dan panjang dia lebih kurang 80 kaki. Dia lebih kurang 1750 kaki persegi. Okey, rumah ni korang tengok ni semua, dia punya keluasan binaan adalah lebih kurang 3,300 kaki persegi dan rumah ni mempunyai 4 bilik plus 1 utility dan dia ada 4 tandas, di mana di dalam setiap bilik tu ada tandas tersendiri dan dia ada 2 powder room di bahagian bawah. Okey, jom kita review sikit. Korang tengok bahagian tepi sini. Korang tengok bahagian tepi sana. Okey, di bahagian tepi dia ada satu macam round board kat sini. So adalah extra parking. Okey, yang sebelah sana tu, sebelah pagar sana tu, itu adalah clubhouse dia. Clubhouse sebelah sana, dan korang tengok sebelah sini. Sebelah sini inilah jalan dia masuk. Dia tak banyak unit dalam satu lorong ni, tak banyak unit lah. Dia ada lebih kurang 12 ke 14 unit sahaja. Okey, jom kita masuk bahagian garaj dia pula, kita review sikit. Okey, kat bahagian garaj ni, kat sini korang tengok bahagian garaj dari tepi sini membawa ke tepi sana. Kalau korang betul-betul susun, lebih kurang 4 buah kereta boleh masuk lah. Satu di bahagian sini, satu di bahagian sini dan 2 di bahagian belakang sana. Okey, dan dia ada satu walkway jalan masuk untuk pintu dia. Pintu dia kat bahagian dalam sana. Okey, dia punya TMB kat bahagian sini, dia punya meter, sini dia punya mailbox dan dia ada satu storage kat bahagian sini. Okey, ini dia punya entrance foyer dia lah kat sini. Owner dia kat bahagian sini dia tak buat lah shoes rack. Korang boleh buat shoes rack. Dia just buat basic macam ni. Rumah ni nanti kita akan masuk, korang akan tengoklah betapa cantiknya rumah ni. Let's go. Silakan jemput masuk. Okey, sekarang kita review bahagian dalam rumah. Okey, korang masuk je. Ini dia punya foyer dia. Kat sini korang boleh tengok ada sikit hiasan lah. Korang boleh hias kat bahagian tepi sini. Rumah ni owner nak let go fully furnished. Whatever item yang korang tengok dalam rumah ni, owner akan let go sekali, kecuali TV lah. Setakat ni owner cakap TV dia akan ambil lah. Yang lain korang tengok semua owner akan let go sekali. Okey, macam korang tengok sikit, tengok kat bahagian atas ni, tengok owner dah buat plaster ceiling. Kat bahagian tepi ni dah ada wainscot semua. Tepi sini ni bahagian ruangan tamu dia, dan di sini jugalah ruangan dining dia. Korang masuk je, inilah ruangan dining dia. Dan kita pergi kat bahagian ruangan tamu dia macam ni. Ni ruangan tamu dia. Ruangan tamu kat sini, dan dia jenis tingkap gelas lah macam ni. Dia ada pintu sliding door juga. Dia menghadap belakang sini. Ni pintu sliding door, korang boleh buka, dia menghadap laman belakang, dia punya laman. Okey, dan bahagian tepi sini, bahagian tepi sini pun sama juga. Boleh juga. Okey, kita ke luar dulu sekejap. Okey, buka sini. Dan kat bahagian tepi sini ada lagi satu area lah. Kat sini korang boleh jadikan coffee area kat sini. Dan kita boleh keluar lah. Yang ini masih dalam kawasan
rumah kita lah sampai ini pagar ni pembahagi dia lah, pembahagi dia sampai sini, sampai tepi ni. Yang luar sana, yang ini pihak dia orang akan ni lah, management akan maintain lah dia punya bahagian luar sana. Dengan pokok ni dia akan maintain lah. Bahagian dalam ni, compound ni kita yang kena maintain sendiri lah. Whatever rosak kita kena repair sendiri. Tapi kalau bahagian sana, rumput, pokok semua dia orang yang akan trimming semua. Inilah dia punya bahagian belakang. Korang tengok dia ada orang cakap jogging track lah belakang ni. Boleh jogging track, anak nak main kat bahagian belakang pun tak ada masalah. Okey, jom kita sambung bahagian dalam. Okey, korang tanya tadi, abang cakap tadi TV kan. Kat sini ruangan tamu ni tak ada TV. TV dia, ruangan tamu dia kat bahagian atas. Nanti kita akan review. Sekarang kita sambung review kat bahagian bawah sini. Kat bahagian bawah sini dia ada satu, orang cakap apa, satu ruangan. Kita pergi bahagian tepi sini. Bahagian tepi sini dia ada satu ruangan, mana kata kita courtyard lah. Sini korang tengok ni, dia courtyard macam ni. Dia open space ke atas. Dia open ni, direct sunlight atas ni. So kat sini korang boleh lah tutup. Kalau korang rasa tak nak ni kan, korang boleh tutup. Ruangan ni macam-macam boleh buat. Korang boleh buat kolam ikan kat sini. Korang nak jadikan ni laundry area pun boleh. Terpulang pada kreativiti korang. Kemudian di bahagian hadapan dia ni, ni ada satu bahagian ni. Ni boleh jadikan satu store lah. Korang tutup sebab ni bahagian bawah tangga tau. Tangga, ni dia punya bahagian bawah ni. So kat sini korang boleh tutup, jadikan store. Okey, jom kita sambung. Okey, kita masuk tadi. Ni pintu masuk. Bahagian sebelah dia ni dapur. Dia punya konsep ni dapur di bahagian depan lah. Dia style English style. So semua ada Europe punya style. Dapur semua kat bahagian depan. Ni dapur dia, korang tengok. Owner dah buat renovated cantik macam ni. Ni semua owner akan let go sekali. Dah ada tabletop kat sini. Ni dia punya dry kitchen semua. Okey, bersebelahan dia, di sini ada satu kita panggil powder room kat sini. Ni powder room dia. Kemudian ini bahagian wet kitchen dia. Wet kitchen dia, owner dah ada buat pintu sliding macam ni lah, supaya bila masak heavy, so bau tu tak keluar lah ke hall sana. Okey, kita review dulu bahagian dia punya wet kitchen. Korang tengok, ni wet kitchen dia jenis L shape macam ni. Ada sinki, semua kabinet semua ada ni kat sini. And then dia ada lagi satu toilet kat bahagian sini. So total 2 toilet kat bahagian bawah. Dan dia ada satu lagi bilik utility. Bilik utility di bahagian sini lah. Bahagian sini, sini korang boleh jadikan bilik store. Ataupun kalau korang kata perlukan maid, mungkin korang kena convert lah bilik ni jadikan bilik maids lah. Cuma kat bahagian sini dah ada semua panel-panel. Owner buat panel kat sini sebab dia ada CCTV apa semua. Semua kat dalam bilik ni lah. Korang tengok ni. Okey, jom sekarang kita naik kat bahagian atas pula. Okey, yang ini mana yang korang tengok, tangga ni semua, flooring ni, ni original lah. Original daripada developer punya side. Okey, jom kita moving towards ke bahagian atas. Okey, ini level 2. Level 2 ni dia ada 3 bilik kat bahagian sini. Yang ini tadi macam kita tengok tadi courtyard tu kan, ada straight sampai atas. Okey, kita masuk ke bilik master. Bilik master dia kat bahagian tepi sini. Okey, ini bilik master dia. Dah ada built-in cabinet macam ni. Digunakan tema off-white. So tengok, semua banyak almari semua dia dah buat konsep white lah. Ni almari masih berfungsi lagi. Masih berfungsi elok. Apa dekat sini dia ada dah buat kemasan apa semua. And then bahagian sini, ni meja solid. Kat sini bahagian sini pun ada juga. So para isteri tu memang sukalah banyak tempat simpan. Dan inilah pemandangan bahagian belakang dia. Bilik master dia, dia menghadap laman lah, macam hall tadi. Okey, dan bilik air dia, bilik air dia sebenarnya dia tersorok sikit. Dia boleh tutup, so korang tak nampak lah bilik air kat mana kan. So dia buat macam ni. Inilah bilik air dia.
bilik master. Dia standard lah macam ni, dual sink, ada tempat mandi, dan dia jenis gelas terbuka macam ni lah. Dia tak terbuka, dia tutup, tapi kaca yang cerah macam tu lah. So nampak pencahayaan tu, tak payah buka lampu pun dah cerah dah waktu siang macam ni. Okey, kita sambung ke lagi 2 bilik. Okey, ini bilik kedua. Bilik kedua kat bahagian rumah ni. Macam ni lah bilik dia. Ada tingkap kat sini. Dia punya saiz boleh masuk katil queen size. Orang masuk queen size, dia agak macam ni. Dan dia ada satu ruangan lah kat sini. Ada ruangan lebih kurang 2 kaki, 3 kaki boleh lagi jalan kalau korang taruh katil queen size. Dan dia ada basic toilet kat bahagian tepi sini. Okey, kita ke bilik ketiga. Bilik ketiga dia besar sikit dari bilik kedua. Dia memanjang macam tu. So korang tengok dia punya keluasan dia macam ni. Dia compare bilik yang tadi, bilik ni lagi besar lah. Dan dia dapat 2 tingkat lah. Bilik ni dia menghadap rumah depan. Pintu entrance tadi dia menghadap tu lah. Okay, dan dia standard lah. Dia ada tandas di bahagian tepi sini. Okey, sekarang kita naik kat tingkat 3 pula. Tingkat 3, tangga dia pun sebenarnya luas. So kalau korang bawa masuk barang tu, dia tak sangkut lah. Dia tangga dia luas. Senang nak angkat barang. Okey, kat tingkat atas ni dia ada lagi 1 bilik dan terletaknya ruangan tamu. Okey. Inilah ruangan tamu dan TV yang tadi abang cakap. TV ni owner akan ambil lah. Dia akan tinggalkan kabinet dia ni je, kabinet, sofa. Dan inilah ruangan tamu kat bahagian atas. Dan dia ada 1 bilik ni owner dah convert lah. Ni owner buat, dia convert. Asalnya dia macam balcony kat bahagian ni, tapi owner dah buat tutup. So dia dah jadi macam sini korang boleh jadikan bilik macam library lah. Saya rasa ni owner dia convert jadi library, tempat study anak. Korang nak jadikan office pun boleh. Kalau korang jenis suka berniaga ke apa, ni korang boleh jadikan studio kat sini. Buat studio online ke apa kan, buat TikTok ke apa kan kat sini. Okey, dan kat atas ni ada lagi 1 bilik. Jom kita tengok. Okey, ini bilik keempat. So total ada 4 bilik plus 1 bilik kat bahagian bawah tadi lah. Dan dia ada 5 tandas lah. Kat bawah tadi ada 2 tandas. Lepas tu setiap bilik tu ada tandas kan. So korang tengok, ni dia punya tandas dia. Okey, itu saja kita tengok rumah ni. Nanti kita sambung kat bahagian bawah. Abang akan cerita berapa harga dia. Rumah ni nak jual dengan harga 1.45 juta. Kalau korang berminat, kita boleh set appointment untuk kita tengok rumah ni dan korang boleh make offer. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. Okey, ciao.